Halo live. Halo semuanya, balik lagi di channel Alami Squad. Kali ni kita akan live main Moon Tung Tung Tower. Ini bukan live kerana aku tak boleh buat live, kerana buat 50 subscriber baru boleh live. Jadi tolong dong guys, subscribe sekarang. Yang gua tak pernah nampakkan diri gua, jadi nantilah lepas. Okay, so kita akan main Tung Tung Tower dulu. Okay, kita sudah di gamenya. Kok gua botak guys? Gua botak loh. Lihat gua botak guys. Gua botak guys. Gua botak guys. Gua botak. Gak apa-apa lah gua botak, tapi jangan digelakin. Kalau lu gelakin gua buk. Okay, enggak. Okay, kita naik ke atas dulu lah guys ya. Semua orang kata kalau boleh jadi tung-tung sawah, aku tak percaya. Allah Akbar. Jangan. Kat sini kita boleh pakai kepala lah. Wah, boleh guys. Alah. Ni kita boleh pakai kepala tung-tung sahur ke. Okay, lepas tu kita naik ni. Maaf kalau bising sangat. Ya Allah. Kan live kok. Tenang aja. Dah sampai. Aku ialah tung-tung sahur. Okay guys. Sebelum kita main absen dulu. Kau payah di absen ya guys ya. Bukan live pun. Kan. Ini cuma main-main ya guys. Ini cuma buat video biasa. Nanti aku akan upload seperti biasa. Iya dah guys, live. Tolong subscribe masa aku. Kalau live biar aku boleh. Tolong subscribe. Maaf, tadi aku salah kata je. Tolong subscribe guys, biar kita menuju 50 subscriber. Kemarin aku ada voting juga nama apakah aku akan main game apa lagi. Voting itu Roblox Tower, yang Mobile Legends Rank ataupun game baru. 100% pilih Roblox Tower. Jadi aku mainin ya di ini. Yang siapa yang tanya bila nak upload dia, kemungkinan besok petang akan upload video ni. Jangan lupa besok petang. Ya Atan. Enggak lah. Okay, besok petang jam 3 kayaknya guys. Ya. Jam 3 petang baru aku upload videonya. Bukan upload, ini sudah upload dah, tapi download videonya. Kalian dah tengok belum live Ani Nurihan ni? Semalam. Kok cepat banget guys. Wah, cepat banget loh. Ni guys. Okay guys, seperti biasa.
Okay. Ada banyak juga yang bilang kalau boleh cari pantungan tung-tung. Tapi aku gak percaya semua itu, guys. Aku gak percaya kalau apa tu boleh dapat baju tung-tung sahur ataupun dapat patungan. Aku gak percaya semua itu sebab aku takut hoax. Aku sudah tengok. Alamak. Allahu Akbar. Susah banget deh. Allah, jangan jatuh. Tapi aku mau jatuh. Tepat banget di pas aku tung-tung sahurnya mau datang. Pas itu, guys. Kalau bisa nanti aku akan mainkan TAR Tower. Okay, kalau bukan besok uploadnya, mungkin dalam malam besok baru dia upload. Kata mungkin uploadnya lama ke, jadi makan masa. Kalau enggak sampai sedih. Aku sedih. Hampir jatuh. Tadi hampir jatuh. Kita kena buru-buru kan, sebab ini tak macam TAR Tower. Dia boleh lompat-lompat je, tak ada pengetahuan, tak ada kacauan. Tapi yang ni lain, dikacau oleh tung-tung sahur. Kerana tung-tung sahur akan mengawasi kita apa tu, kita sahur apa enggak. Nah, kali ni kena pakai ini, guys. Salah tempat. Guys, aku enggak cakap dulu ya, guys, kerana mau fokus. Cepat dong. Lah, jatuh. Sebab kan itu gua sudah nampak dah, dengar macam tung tung gitu. Nah, tapi jatuh. Ya. Okay. Dapat loh dia orang bajunya. Apa dia orang guna Robux ya? Enggak sih. Aku dapat kepala ini aja udah free. Wow, akbar, jatuh. Kita akan buat video ni sampai aku berhasil. Wow, akbar. Kekecil aku, guys. Marketingnya. Jadi botak balik lah aku. Aku malu je, guys. Pakai aja lah. Malu aku kalau botak-botak. Aku botak biar tak nampak rambut, guys. Selalunya kalau aku pakai kepala tung sahur, selalu nampak rambut kat belakang macam palsu. Jadi aku nak buat macam asli. Kaget aku terus tiba-tiba. Kok cepet banget ya, guys.
Oh ya guys, kalau di atas ini aku pakai bahasa Melayu. Bahasa Indonesia maksudnya. Karena bahasa Malaysia gak ada. Oh wow guys, jalan sendiri. Ngapain dia jalan sendiri? Kan yang naik. Ya gak tahu ya guys ya. Oh wah ni ya aneh. Lepas aku main ni, aku nak tengok ni Yuna Nuhayan ni guys. Ni aku nak tengok ni Nuriani kalau aku dah settle buat video. Ini lama sih guys kalau nak buat. Sebaik kerana aku loncatnya pilih tadi. Mungkin lama guys. Kerana ini bukan sebarang parkour dan bukan sebarang tower. Kita kena selesaikan sebagai bermasalah di sini. Oh, kenapa ngelag gitu ya guys ya? Ngebab. Lah tung sahurnya gak dapat gua. Pening loh, ngelag banget sih ya. Guys. Nak minta tolong dong. Yang kalian kat sini aku pakai bahasa Melayu atau bahasa Indonesia di atas sini. Nah di sini aku pakai bahasa Indonesia. Kalian mesti terfikir-fikir kenapa Azam Squad ini buat video tung tower kerana semua orang dah bikin guys. Aku belum. Jadi aku nak samakan, bukan samakan sih, tapi cuma nak rasain. Sampai. Ini tujuan guysnya. Kalau tung sahur ini kita kena cepat-cepat dan berhati-hati. Tapi kalau dekat TAL tower kita kena pelan-pelan kerana tak ada yang jump scare kita. Fikir-fikir boleh lah nak main apa tu game bug Mobile Legend. Alamak, like siap. Wah, aku coba tu tung perempuan. Wah, tiba daripada ni guys. Naik lah. Naik ke kepala tung guys. Okay, dah sampai. Boleh gak guys dapat pentungannya? Gue mau sih pentungannya. Boleh bawa pukul orang. Gak. Bukan nak sampai situ. Bukan nak sampai begitu. Wow, aku bau. Jatuh lagi gua.
guys, sudah 15 menit. Oh, buka nyangka tiba-tiba. Saya baik kat kena tungtung sahur. Anda ngokek lo tu tadi. Tapi aku tak nak naik sebab tujuan aku buat video kali ni cuma nak lesain lah, jatuh lagi. Nyelesain tungtung tower ini. Kerana aku gak settle. Aku nak minta tolong sama kalian guys. Tolong apa? Bukan live yang biasa, cuma video biasa. Okay guys, nanti kita lanjut. Okay guys, kita lanjut lagi. Dan kita pijak kaki si tungtung sahur. Nampak tadi kawan-kawanku pada jatuh ya? Kira aku ini tungtung asli. Enggak. Jangan fikir yang bukan-bukan. Kerana tungtung sahur udah pergi di tarikh 31 kemarin. Kerana pening ya. Pening guys kalau main tungtung tower ini. Kerana dia punya tempat mengancam aku. Bijak kepala tungtung, bijak matanya. Ni guys yang aku jatuh tadi. Bukan. Ke mana tadi? Ni aku jatuh tadi. Tak ingat aku. Tapi aku jatuh kat tempat sahur. Tempat sahur kat situ. Aku jatuh kat situ. Okay, yang lain nanti je berkomen. Spiderman. Ada man. Sini lah bang. Kok sesat mana bang? Lah, salah. Ini dah. Pada ini yang paling jauh sih guys. Yang tu ada yang paling dekat, tetapi aku lewat dah. Dia orang dah sampai tu guys. Bijak kepada si tungtung. Okay. Baru sampai ke ni dah 18 minit guys. Cepet banget loh. Baru sampai berapa? 4 sahur. 4 tempat sahur guys. Udah je tu lah. Udah 8 minit. Udah, jangan bising. Diam. Semoga dalam 10-20 minit gitu semoga dah habis. Semoga aku dah sampai ke tower. Pukul 10.20. 10.20 malam. Semoga sudah selesai tungtung towernya. Okey, dah sampai. Semoga ya guys saya dapat pentungannya. Kita cari ni. Cari. Lemak. Highway. Kita carinya. Lah, udah sampai itu. Wow. Tu ucap hai. Tapi udah guys, jangan cakap mulu. Diam aja.
tu guys, dah 20 minit loh. Takutnya itu kalau yang minta hotspot. Ke yang lain? Tak tahulah. Dah lupa. Nah, dia orang tu jatuh badan ke. Tadi dia ngancangin aku sebab aku kata hai, dia tak balas. Dia ngancangin aku guys. Dia ngancangin aku. Di sini aku jatuh tadi. Dia ngancangin aku guys. Jaksa kawan tak ada berguna. Bukan kawan sih guys sebenarnya. Lah, cepet banget. Kok cepet banget. Lah guys, kau sampai ke shelter 2 lagi. Ini dah kelima kali aku jatuh. Ke lebih, ke kurang, tak tahu. Hup. 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 Oh, dah dekat pukul 10. Masih belum dapat pentungannya. Okay, mungkin kalau nak tu nak menyelesaikan mungkin boleh video akan datang mungkin. Sekarang kita akan cek apakah boleh jadi tungtung sahur. Tapi kita akan lepas dulu topik. Caranya kita bunuhkan diri di tungtung sahur. Okay, sudah tu mati ya tungtung sahur. Maksudnya gua yang dah mati. Tungtung sahur yang mati. Gua cuma mau ya tahu. Selalunya guys kalau aku main aku emosi. Ya, tetapi kali ni aku tak boleh emosi. Okey, dah sampai. Nah, apakah betul boleh pakai tungtung sahur? Boleh ni guys. 1 minit. Gokil. Gokil. Dia cuba berapa kali dah ke bulan tu tapi tak boleh. Kita cuba portal ke bulan. Nah, sudah sampai di bulan. Nah, ni guys, tungtung sahur yang baru. Boleh naik, boleh. Macam mana Noyah ni main. Best banget. Okay. Namai. Iya, mati guys. Jadi botol lagi. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat tinggal. Kerana aku gak bisa. Yes. Bye bye. Power squad.